Ramai orang marah bila harga barang naik. Tapi jarang orang sedar bukan barang yang makin mahal, tapi nilai duit kita makin jatuh. Dulu, RM100 boleh beli barang penuh troli. Sekarang troli itu separuh pun tak cukup. Padahal duit tetap RM100. Yang berubah cuma kuasa beli duit tu. Inilah yang dipanggil inflasi. Inflasi ni macam pencuri senyap. Duit, dia tak ambil duit kita secara terus, tapi curi nilai dalam diam. Contohnya, kalau simpan RM10,000 dalam akaun biasa 10 tahun, kuasa beli dia makin kecil sebab harga barang terus naik. Tapi kalau simpan nilai tu dalam bentuk emas, nilainya kekal, malah naik ikut masa. Jadi lepas ni bila harga barang naik, jangan marah pada barang. Marah pada inflasi dan lindungi diri dengan aset yang kekal nilainya, macam emas. Dapat sesuatu? Bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio atau isi beg biru. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas? Boleh terus follow saya.